Kata kerajaan, jangan risau. Data ni anonymous. Tapi saintis dunia dah buktikan, anonymous atau tidak, kita tetap boleh dikesan. Satu kajian dari jurnal Nature tahun 2013 mendapati hanya guna 4 lokasi dan waktu, saintis boleh kesan semula 95% individu. Walaupun data tanpa nama. Contoh, tempat kerja, tambah rumah, tambah restoran, tambah waktu keluar masuk, identiti terbongkar. Sebab setiap orang ada corak pergerakan unik. Tak payah nama penuh pun, lokasi dan waktu dah cukup dedahkan siapa kau. Sekarang, tengok apa kerajaan nak kutip. Lokasi telefon, waktu dan durasi panggilan, guna line biasa atau WhatsApp, ID pengguna unik. Kalau ikut kajian antarabangsa, ini dah cukup untuk kesan siapa kamu dengan tepat. Kita ambil contoh luar negara. Yang paling jelas, China. Mula-mula, cuma kutip data lokasi dan komunikasi, kononnya untuk keselamatan. Tapi sekarang, aktivis, wartawan malah belajar. Semua diawasi. Siapa kritik kerajaan, terus kena blacklist, hilang kerja, tak boleh beli tiket. India pula, ada sistem ID digital. Nama Aadhaar, data rakyat bocor. Dijual di dark web. Berjuta kena scam. Akaun bank kena rompak. Dan rakyat tak boleh buat apa-apa. Sebab sistem itu wajib. Tapi, negara macam Jerman, Perancis, UK ada undang-undang macam GDPR. Apa maksudnya? Rakyat mesti diberitahu bila data mereka dikumpul. Mesti dapat izin jelas dulu. Explicit consent. Dan ada badan bebas yang boleh saman kerajaan kalau langgar. Malaysia, rakyat langsung tak dimaklum. Tak ada izin, tak boleh tarik diri. Ini bukan demokrasi. Ini sistem pemantauan senyap. Wahai ahli parlimen, bangun. Kita perlukan siasatan khas parlimen. Perkasakan PDPA yang sekarang tidak berkuat kuasa pada kerajaan. Hentikan penyamaran projek pembangunan yang menindas privasi rakyat. Jangan tunggu sampai semuanya hilang, baru kita nak bising. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.